Kita minta Pak Ku akan bercakap berkaitan dengan latar belakang program Konvensyen Silat Melayu Antarabangsa 2025 yang kita bincang dengan Kursi Raja Melayu pada tahun bulan 5 saya rasa. Bulan 5. Jadi minta Pak Ku terangkan sikit the background of orang kata konvensyen kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi kepada penonton semua. Terima kasih. Jadi asal usulnya Konvensyen Silat Melayu Antarabangsa ni merupakan buah fikiran daripada Yang Berbahagia Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang bin Sarian. Kita nak adakan satu program untuk memetabatkan dunia silat lah, selain daripada nak buat pertandingan, nak buat persembahan. Jadi apa yang lebih bermakna daripada tu. Jadi timbullah idea untuk mengadakan macam sesi, mulanya seminar, sekadar paper-paper biasa, ataupun mungkin kita terbitkan kertas kerja dalam jurnal-jurnal yang terpilih lah. Kemudian timbul idea untuk mengadakan seminar, dan seterusnya daripada seminar tu kita upgrade lagi menjadi Konvensyen Seni Silat Melayu Antarabangsa. Jadi sebenarnya Konvensyen Seni Silat Melayu ni pada tahun 1973 ada konvensyen yang pertama. Masa tu di USM dan Persatuan Bahasa Melayu. Dan sejak 1973 tu hingga sekarang tak ada apa-apa konvensyen yang utama lah. Di antara tu ada beberapa aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh beberapa pihak, tetapi tidak spesifik dan tidak mengkhusus kepada akademik. Jadi untuk Konvensyen Seni Silat Melayu Antarabangsa ni kita fokus kepada akademik. Jadi kita nak korek apa kita panggil, cerdik pandai yang ada dalam silat ni, dan juga kita nak mereka ni menceritakan di sebalik silat tu apa dia. Jadi tu asal dia lah. Apa yang kita cuba perkenalkan dalam konvensyen ni? Kita sebenarnya ni idea kita berdua lah. Ya. Kita duduk sembang-sembang pasal benda yang sama juga. Takkan silat ni sampai bila nak bertanding, nak berebut gelaran, nak buat persembahan, sampai bila silat ni nak jadi orang kata sekadar hiasan masa di majlis kahwin. Okay. Kan? Jadi kita cuba kita mendalami lagi silat tu, di sebalik buah, di sebalik tari, di sebalik langkah tu ada apa. Jadi kesimpulannya kita dapat satu istilah yang kita panggil, mula tu kita panggil applied silat. Tapi rupanya applied silat ni bukan dia punya isi dia. Applied silat ni dia punya aplikasi dia. Dan kita korek lagi, kita dapatlah matra silat. Jadi matra silat ni, matra ni maksudnya dimensi ataupun alam wujud persilatan. Dan kita pecahkan kepada 3. Jadi kita ada seni, kita ada sains, dan kita ada spiritual, kerohanian lah. Jadi konsep asal idea asal perjumpaan dengan Prof Syahidan yang akan jadi pembentang kita. Ya, macam mana boleh dapat macam idea tu? Mencetuskan idea yang tu. Mencetuskan idea matra silat ni pula. Kalau konvensyen tadi Prof Awang, matra silat ni Prof Syahidan. Jadi Prof Syahidan ni dia seorang pensyarah nuklear fizik dan Profesor Emeritus di UKM lah. Dan dia ni memang saintis, tapi dia terlibat juga dalam metafizik dan quantum fizik. Jadi daripada pengkajian dia, pengamatan dia dalam ilmu tasawuf,
iaitu yang melibatkan metafizik. Dia nampak sebenarnya silat ni bukan sekadar tu je. Kita nak bergerak ni siapa yang menggerakkan? Kan, kita nak berjalan ni siapa yang menjalankan? Jadi dia bagi kami idea tu. Jadi bila dapat idea yang lebih dalam ni, kita mula kaji lah, kita korek balik daripada pengkajian dan pengalaman kita masing-masing dah berpuluh tahun dalam silat. Faham? Ya. Jadi kita cari balik. Dan akhirnya timbullah yang daripada applied silat tadi, kita macam backtrack atau kita reverse engineer balik nak cari dia punya trust dia tu, dia punya core tu. Intipati dia. Boleh kita dapat matra silat tadi. Okey, Paku. Itu yang hasil kita punya research ataupun dalam proses kita nak bawa ke arah tu dari segi konsep lah. Sebenarnya kalau kita balik kepada cerita Convention 1973 tu, saya ada jumpa dalam Google tu yang mengatakan Convention Silat Melayu tahun 1973 tu konsepnya lebih kurang sama dengan Convention Silat Melayu kita nak buat ni. Adakah kita duplicate daripada situ saja, atau sebenarnya kita duplicate tapi ada pembaharuan? Maksud dia katakan dalam tahun 1973 dari maklumat kita dapatlah kegagalan dia untuk membawa silat dalam keilmuan, dalam ilmiah. Kan, apa yang sebenarnya yang kita nak cuba sampai? Adakah kita cuba nak menyambung balik usaha itu, atau sebenarnya kita nak membina satu persepsi baru mengenai keilmuan silat tu? Okey. Kalau kita banding dengan tahun 73 dulu, mungkin kita boleh guna istilah rebranding lah kot. Okey, setuju. Okey, kita rebranding. Convention tetap convention, dan kalau kita tengok flow dia tu lebih kurang macam yang kita nak buat sekarang. Ya, faham. Cuma dari segi isi kandungan tu. Okey, kenapa dikatakan 1973 tu gagal? Pada saya, dia tak gagal sebab dia permulaan. Faham. Tapi pada tahap tu, tahun 73. Jadi nak kata ilmuwan silat ni, dia masih scattered, scattered, satu konsep yang mungkin orang tak faham lagi masa tu. Dan mungkin juga masa tu bila kata metafizik ni jauh sangat. Orang tak faham. Faham. Yang tahu masa tu pasal kemayan. Masuk dari segi berritual dan amalan, mandi minyak dan sebagainya kan. Itu masa tu. Jadi bila kita kaji balik kenapa masa tu dikatakan gagal, sebab tahun 1973 kita belum, ataupun ilmu yang berkaitan metafizik dan berkait dengan contohnya biomekanik, quantum fizik, benda-benda ni belum ada di Malaysia. Walaupun mungkin tahun 60-an tu orang dah mula explore, Einstein dah explore sebelum tu lagi. Tapi di sini tak sampai lagi. Maksud dia untuk direlatekan dengan ilmu silat. Kita nak relate dengan ilmu silat, benda tu belum masanya. Tapi tanpa convention tahun 73 tu, kita takkan ada convention 2025. Maksudnya rentetan selepas 1973 tu yang dikatakan berlaku lagi satu convention di Kuala Lumpur, di Kampung Baru, yang akhirnya membawa kepada penubuhan pesaka. Maknanya kesan daripada itu tiga tu. Kesan daripada tu adalah. Maknanya dia ke arah tu jugalah. Ya. Kan? Okey, faham. Maknanya 73 dikatakan gagal, tapi 75 dia buat lagi sekali, dan daripada 75 tu menghasilkan salah satu kata entiti silat yang mantap, iaitu pesaka. Betul. Kan, jadi sebenarnya tak gagal. Cuma maksudnya kita kata itulah fasa pertamanya. Fasa pertamanya kan. Maksudnya pada ketika itu bab perguruan silat ni pun orang tak tahu sangat aliran ni macam mana, permainan ni macam mana kan. Malahan kalau kita kan zaman tu cerita silat di majlis pengantin di majlis kahwin pun agak bukan semua majlis ada. Bukan semua ada majlis ada. Okay, faham. Maknanya dari faktor sejarah, benda tu pun berlaku mengikut rentetan peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum-sebelum tu. Okay. Paku, bila kita dah pergi ke peringkat ni, kita berjumpa dengan Prof. Awang ataupun beberapa ilmuwan lain yang kita jumpa dalam perjalanan proses nak ke arah ni. Kalau tuju sebenar kita sebenarnya, kalau kita nak bercakap bab
pencapaian ataupun apa yang kita cuba bawa berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Maksudnya mungkin ada program-program keilmuan yang lebih super, seminar lah, persidangan memang berlaku kan. Tapi macam mana kita nak katakan bila selesai program ni kan jadi satu mercu tanda sebagai satu benchmark yang mengatakan inilah yang dikatakan proses untuk kita meletakkan dunia ilmu Melayu ni di tempat yang sepatut dan seharusnya. Itu. Okey. Macam Cik Rosli cakap tadi memang banyak program yang dibuat. Cuma pada pengamatan saya yang buat program ni bukan orang silat. Okey, faham. Jadi maknanya fokus dia bukan pada silat. Jadi convention ni merupakan satu program yang pada taraf keilmuan tu, tapi yang dibuat oleh orang silat sendiri. Jadi ini memang satu benchmark yang kita boleh set, mana kata lepas ni kalau ada lagi pihak-pihak yang ataupun perguruan atau pertubuhan silat yang nak buat convention, maknanya ni dia punya tahap dia. Faham. Dia punya apa? Kita katakan aras dia, penanda aras lah kita panggil. Penanda aras. Betul. Sebab kalau selain daripada kita, contoh macam Silat Cakap Malaysia, memang ke arah akademik. Tapi kita nak orang kata kita nak buka lagi skop, mengembangkan lagi. Ya, macam Silat Cakap Malaysia dia buat dalam skop perguruan mereka lah. Jadi kita nak kembangkan lagi. Tapi kalau saya tengok macam Silat Cakap Malaysia, kita ambil sebagai contoh paling dekat lah. Progres dia orang pun ke arah kerjasama dengan pusat pengajian tinggi atau institusi ilmiah ni mungkin dah lama bergerak. Kan? Jadi kalau kita katakan penanda arah untuk membawa dunia silat juga ke arah yang sama, yang akan diterajui oleh mungkin kita katakan kerjasama kita dengan cekak seni ataupun mana-mana perguruan yang telah ke depan untuk pergi konsep yang lebih besar, menyatukan balik keilmuan ni dalam dunia silat yang sebenarnya. Ya, sebenarnya kita perlukan penyatuan tu. Kita perlukan penyatuan tu. Cekak Malaysia memang seperti mana yang kita faham daripada awal lagi, Ustaz Nafi memang pilih untuk masuk universiti. Dia tak masuk ke askar atau polis, tapi dia masuk universiti sebab dia nak mengakademikkan silat. Jadi itu usaha satu perguruan, seorang tokoh. Jadi selepas pada Silat Cakap Malaysia, ada lagi silat-silat lain yang cuba mengikut langkah tu. Dan sekarang ni kita khususnya di SSM sebagai satu organisasi yang memayungi pelbagai perguruan, ini satu platform yang paling sesuai lah, sebab kita tak orang kata tak tumpu pada satu perguruan sahaja. Maksudnya kita takkan bertunggakkan satu aliran saja. Kita buka peluang ni pada semua perguruan. Semua perguruan yang mana boleh mencapai penanda aras tadilah. Faham. Jadi maknanya sekarang ni bila kita buat convention, kita bukan kita tak nak bagi peluang, tapi kalau macam nak bercerita mengenai sejarah, perkembangan, yang tu sekarang ni dah jadi maklumat umum, mana-mana pun boleh dapat. Faham. Jadi convention ni kita nak cerita benda yang baru. So kalau benda yang baru, maknanya contoh macam dalam aliran tu, apa yang menyebabkan dia tu istimewa? Apa keistimewaan dia? Contohnya kita ambil dari segi fizikal atau pergerakan dia. Mungkin dari segi biomekanik dia, kenapa silat ni lain daripada yang lain? Jadi kita nak ke arah itu. Ataupun contoh selain daripada itu dari segi sains dia. Kalau dari segi seni dia pula, kenapa contohnya bunga dia begitu? Apa maksud di sebalik itu? Jadi benda ni mungkin dalam perguruan tahu. Tapi di luar perguruan kita tak tahu. Jadi convention ni inilah yang kita akan cuba buka. Kita bukan nak buka rahsia tak. Tapi kita nak bagi orang faham. Mencari kesamaan. Dan bila ada kesamaan tu baru ada penyatuan. Faham. Jadi sebenarnya kalau kita balik pada cerita convention kita, pengisian dia, maksud dia kalau kita faham akan berlaku pembentangan kertas kerja daripada kita punya para ilmuwan lah, sarjana tentu yang datang bersama kita dalam program ni,
Apakah antara tajuk yang akan dibentangkan nanti? Okey, kita ada 8 orang pembentang. Kita ada Prof. Fawaz Harian sendiri sebagai akan menyampaikan ucap tama. Kemudian yang kita sebut tadi Prof. Syahidan. Okay, Prof. Syahidan. Topik dia berkenaan dengan pergerakan fizikal dan yang mengaitkan dengan metafizik. Okey. So maknanya macam kita cakap tadi lah, siapa yang menggerakkan tu, macam mana boleh bergerak. Jadi Prof. Syahidan dia akan bercerita ke arah tu. Okay, kemudian kita ada Dr. Richard Bailey. Dr. Richard Bailey dia akan bercerita lebih kepada Richard Bailey daripada mana? Dia daripada, kalau di sini dia UCSI. UCSI University. Asal dia daripada negara mana? Kampung halaman dia daripada UK. Okey. Dia daripada UK. Dan penerbitan dia dalam dunia silat ataupun bela diri di Malaysia ni ikut apa yang saya tahu, dia ni memang orang silat. Okay. Jadi dia pernah mempelajari beberapa jenis silat dan di antaranya dia pernah menyertai summer camp arwah Prof. Jah Osman. Okey. Di Pangkor. Maksudnya dia pun expose kepada falsafah ataupun keilmuan dunia silat sendiri lah. Maksud dia bukan belajar daripada hari ni YouTube lah apa TikTok. Kan maknanya dia hands on. Dia hands on. Okey. Yang tu saya boleh jadi saksi lah sebab saya pun ada masa tu. Okey, so Richard Bailey memang orang silat. Kemudian kita ada saudara Syukri Januddin. Okey, daripada dia kalau profesionalnya KPM, Kementerian Pendidikan. Okey, tapi kalau dari segi persatuannya dia daripada Silat Cekak Malaysia. Okey. Kenapa dia? Soalan dia kenapa dia? Okey, kenapa Tuan Syukri ni mungkin ramai di luar sana tak kenal apa dia ni kan. Tapi kita di dalam lingkungan kita ni, circle kita ni, saudara Syukri ni di antara penulis kertas kerja atau pengeluar kelang makalah yang paling prolific. Paling banyak? Antara yang paling banyak dia. Dalam masa beberapa tahun ni, berapa banyak paper dia dah buat. Tapi dia ni, dia bukan jenis nak glamour lah. Maksud dia tajuk-tajuk yang dia dah bentangkan. Tajuk-tajuk dia macam dia bermula dengan Silat Cekak lah. Faham. Tajuk sekitar Silat Cekak antaranya Panglima Ismail. Siapa dia Panglima Ismail? Maksud dia sejarah tu. Silat Cekak tu lah. Jadi dia berjaya orang kata menemui jalur keturunan tu. Maknanya dia mendokumentasi ya. Sejarah tu. Panglima Ismail. Kemudian dia ada juga buat mengenai Merong Mahawangsa. Jadi dia banyak tumpu pada silat di utara lah, Silat Cekak dan juga sejarah Kedah Tua. Jadi untuk convention ni apa yang dia akan bentangkan? Untuk convention ni dia akan bercerita mengenai evolusi pendidikan silat daripada abad ke-18 sampai sekarang. Maksud dia akan bercakap silat as a general. Dan dia akan sebagai kajian kes tu dia akan gunakan Silat Cekak lah. Okey, faham. Kalau dia pakai silat lain macam tak kena lah. Dia orang cakap. Betul. Okey. Kemudian kita ada lagi Cikgu Roshidi. Cikgu Roshidi, okey. Cikgu Roshidi ni kalau dalam grup perkerisan memang orang kenal lah. Ini salah seorang pelopor pengkaji keris Kedah. Okey. Dia mewakili persatuan ke? Dia mewakili persatuan penggiat kraft ke apa? Kraft tangan warisan utara. Okey. Panjang sikit nama persatuan tu. Okey, tapi untuk convention ni dia akan membentangkan kertas kerja yang dia tak cerita pasal keris Kedah in detail lah. Tapi dia nak bercerita macam mana keris Kedah tu merupakan satu lambang kuasa dan juga lambang penyatuan bangsa Melayu masa zaman tu lah, zaman khasnya zaman semasa perang. Okey.
Jadi dia akan tumpu ke situ. Kemudian Selain itu Emily Su. Dr. Emily. Dr. Emily. Okey, Siapa Dr. dia ni? Emily. Siapa Dr. Emily ni? Yang ni lagi orang tak kenal. Okey. Yalah, maksud dia kan Okey. kita nak buat program besar mesti satu tokoh-tokoh yang hebat lah kan. Apa istimewanya Emily Su ni? Dr. Emily ni dia orang Taiwan. Okey, dan dia bekerja dengan National Taiwan Museum. Museum Taiwan. Dan dia ni ditugaskan untuk menjaga koleksi-koleksi senjata Melayu di sana. Oh, okey. Jadi saya pernah bekerjasama dengan beliau dalam usaha pengecaman. Sebab senjata Melayu yang ada di Museum Taiwan tu bukannya museum tu beli. Tapi merupakan peninggalan daripada zaman perang Jepun dulu. Menarik tu. Jadi orang Jepun masa perang tu ambil gitu. Soalan dia kenapa Taiwan pula ada koleksi? Okey. Sebab masa perang dunia dulu, Taiwan merupakan salah satu orang kata ibu pejabat Jepun. Dia punya base ni lah. Base utama dia. Jadi bila dia kaut barang-barang ni daripada tanah Melayu, daripada Indonesia, daripada alam Melayu lah. Daripada Nusantara ni, dia bawa ke Taiwan. Mungkin dengan niat untuk mengkaji lah lepas tu, tapi bila dah kalah perang apa semua, tinggal di situ. Jadi Dr. Emily ni orang pertama dalam masa 60 tahun lepas perang yang buka balik kotak tu. Maknanya sebelum Dr. Emily tak ada. Tak adalah, mana benda tu terbiar kat sana. Meropot macam tu. Tak ada usaha-usaha daripada sebelah kita sini ke yang cuba nak pergi sana kan, dapatkan apa maklumat atau dapatkan maksud dia keris ni datang dari mana? Dia sebenarnya dia terbalik. Bukannya orang kita yang ke sana untuk dapatkan maklumat. Dia tanya kita. I see. Okey. Sebab dokumentasi Jepun tak lengkap. Dia cuma kira nama pun tak ada. Dia cuma letak tempat mana, tarikh bila. Jadi saya pernah berkolaborasi dengan Dr. Emily. Kami buat secara online. Jadi dia tunjukkan koleksi tu satu persatu, ada 200 lebih bilah masa tu. Diminta saya kena pasti yang ni apa ni dari mana apa semua. Jadi yang mana yang kita tahu. Jadi sebenarnya Pak Kus ni merupakan so-called yang mengesahkan koleksi yang ada di museum tu. Ya, alhamdulillah. Tahniah. Terima kasih. Jadi itulah dan sepatutnya saya dipanggil ke sana. Tapi tak tahulah, mungkin ada isu-isu tertentu yang di balik tabir yang kita tak tahu kan. Faham. Ataupun mungkin belum masanya. Tapi itulah, kita tak pergi sana lagi. Jadi maknanya kita bawa Dr. Emily sebagai kita kata cendekiawan yang berpengetahuan tentang senjata Melayu ni yang berada di luar negara. Maksud dia dalam kes ni di Taiwan lah. Di Taiwan. Dan untuk paper dia akan membentangkan kaedah-kaedah konservasi. Dia kata macam mana nak jaga senjata ni ikut museum punya kaedah lah. Sebab kita ada kaedah tradisional dan kita ada kaedah saintifik. Jadi dan nanti masa convention nanti juga, masa pameran senjata Melayu yang kita akan buat tu dengan kerjasama Yayasan Al-Amin, akan ada demo. Cara menjaga senjata, cara tradisional dan juga cara museum. Jadi Dr. Emily akan present teori dia. Kalau nak tengok praktikal dia, kita boleh ke galeri 1. Nanti. Kita terusnya apa ni pembentang ada lagi 2 kan? Lagi 2. Dua ke? Sekarang kita dah ada 2. Dah ada 2 lagi. Tadi kita dah sebut Yayasan Al-Amin, so maknanya Ustaz Amin. Jadi ni salah apa signifikan Ustaz Amin dalam kita punya convention ni? Ramai orang kata kenapa ada ustaz? Kan? Tapi ramai yang tak tahu ni bukan sebarang ustaz. Jadi saya nak buka cerita lah kat sini kan. Ustaz Amin ni dia sebenarnya guru utama silat Sunang Raja Wali. Yang merupakan silat keturunan dia lah. Tapi dia tak bawa sangat. Tak bawa dan dia tak dedahkan sangat. Bab tu. Tapi sebenarnya dia orang silat. Dia orang silat dan dia juga kolektor dan pengkaji senjata Melayu.
Jadi kita bawa dia, kita nak dia bercerita mengenai jati diri Melayu. Okey, daripada dari keilmuan silat tu sendiri. Daripada saya ingatkan kita nak bawa Ustaz Amin ni, dia nak bercerita bab keris lah, bukan. Mana dia akan bawa ke, saya rasa ni very rare ni, first time kita dengar. Sebab sekarang sebelum-sebelum ni Ustaz Amin cuma cakap bab keris, bab senjata-senjata ataupun bidang-bidang dia lah. Tak pernah dengar cakap pasal silat ataupun yang berkaitan dengan ilmu silat. Jati diri Melayu tu dia ada sebut, dia rajin sebut. Tapi kita nak dia fokus pada silat. Okey. Jadi itu Ustaz Amin lah. Okey. Kemudian yang terakhir kita ada saudara Ahmad Basri. Okey. Daripada Kelantan, daripada apa cerita Ustaz apa ni? Ahmad Basri. Siapa dia ni? Okey, saudara Ahmad Basri ni dia merupakan yang dipertua Pertubuhan Seni Silat Jawi Kelantan. Okey, dan dia juga aktivis silat lah di sana. Dia banyak membantu gelanggang-gelanggang kecil ni untuk support lah. Bidang sebenarnya pendidikan ke apa ke? Dia sekarang ni dia sedang dia merupakan seorang calon PhD di UMK. Sebelum ni dia research dia mengenai contohnya kain punca potong. Okey. Kemudian dia ada juga research mengenai senjata dan silat. Okey. Jadi kenapa kita bawa dia? Sebab di bawah dia ni ada banyak perguruan yang dia ni macam di SSM jugalah. Okey. Cuma dia tak ada satu organisasi. Dia tak ada organisasi yang tersusun lah. Kan? Maknanya maksudnya kita katakan dia juga jadi tempat rujukan kepada perguruan-perguruan silat di Kelantan. Ya, tempat rujukan dan tempat nak minta bantuan. I see. Jadi dia kira orang penting lah di sana. Dan tema kita pun mengenai penyatuan. Jadi kita nak minta dia bercerita penyatuan silat Melayu di Kelantan ni. Sebab kita belah pantai barat ni kita tahu, tapi di pantai timur kita kurang. Yalah, sebab kalau kita ambil cerita di Kelantan ni, dia orang punya influence daripada Patani, daripada sebelah selatan Thailand hari ni kan, ataupun kita sebelah aliran sebelah pantai timur ni, dia lebih eksklusif kepada dia orang di sana kan. Ya, dia ada aliran di sini. Faham. Jadi sekarang kita kata bila kita kumpulkan pakar-pakar ni, sebenarnya kita nakkan mencari satu titik permulaan ataupun titik penanda aras yang bagaimana kita nak menyatukan seluruh aliran silat yang berkaitan dengan seni budaya tu mengikut kalau kita ambil dalam konsep penyenaraian silat di UNESCO tu dalam keadaan yang macam tu, atau ada lagi cerita di sebalik itu, Pak Gu? Okey, ada juga yang tanya pesaka dah ada, kenapa nak ada organisasi lain pula kan? Okey, dia bukan masalah ada ke tak ada tu. Dia bukan masalah dia punya peranan. Okay, macam pesaka dia ada peranan dia. Pesaka lebih kepada macam saya cakap tadi lah, sukan, lebih kepada persembahan, pertandingan. Itu pesaka. Yang kita pula lebih kepada budaya itu sendiri. Jadi sebenarnya dia bukan dua organisasi yang serupa tak. Dia dua organisasi yang berbeza. Walaupun dua-dua bawa silat, tapi dalam konteks yang berbeza. Jadi dalam konteks UNESCO ni, yang lebih tepat, yang lebih orang kata kalau ikut dia punya senarai tu, lebih sesuainya dia SSM lah. Sebab dia UNESCO, United Nations Education kan? And Science. Education and Science. Dia bukan sukan. Jadi kalau sukan tu mungkin kita libatkan pesaka lah, tapi sebab ni Education and Science, memang itulah bidang kita. Dan dengan convention ni juga kita nak mengenakan. Saya rasa kalau kita ambil konsep UNESCO tu sendiri, kalau kita relatekan dengan Matra tu sendiri, konsep ada kat situ. Education, Science and Culture. Betul. Kan? Tiga unsur utama tu ada dalam tu. Betul. Yalah, maksud kita bukanlah kita nak promote sampai to the level lah kan. Maknanya tak lari daripada. Dia tak lari daripada konsep UNESCO. Yes, betul. Ya, maknanya itulah kata kita di sini kita tak nampak. Tapi orang luar dah nampak.
Cuma sekarang ni bila kita dah nampak benda ni, kita kena jalan. Maksud dia bila cakap orang luar nampak ni, ada kelompok tertentu, organisasi tertentu, institusi tertentu mengkaji juga bab keberadaan silat dalam dunia bela diri antarabangsa. Dia mungkin bukan silat tapi lebih kepada budaya. Budaya. Sebab UNESCO ni dia mengkaji macam-macam budaya satu dunia. Jadi cuma kita nak ketengahkan silat. Sebab silat ni budaya kita. Dan kita dah dapat dah pun ICH tahun 2019 betul. untuk seni silat. Jadi kalau kita dah dapat 2019, rugilah kalau kita tak buat apa-apa untuk menyambung ataupun kita nak memastikan penyenaraian tu kekal di situ untuk generasi yang akan datang. Okey, untuk sesi pertama ni kita apa di akhir komisen ni, apa yang kita nak cuba saya dengan cerita, mungkin ada resolusi ke, ada usaha-usaha yang untuk membawa lagi ke depan program yang seperti macam ni. Jadi lepas kita bincang dengan Prof Awang itu, memang Prof Awang pun cadangkan kena ada resolusi. Kalau tak nanti kita buat, dia akan jadi tahun 73 tu lah. Dia habis kat situ. Apa resolusi dia kan. Jadi kita kena ada resolusi dan kita kena ada usaha untuk menjalankan lah. Faham. So resolusi untuk convention ni, yang kita akan ada beberapa, tapi yang kita boleh cerita sekarang ni, salah satunya ialah ke arah mengakademikkan silat tu sendiri. Maksudnya lebih kurangnya kita untuk menyambung balik usaha-usaha 1973 yang tak tercapai tu. Kan? Okey. Itu salah satunya. Jadi maknanya kita nak, bila sebut silat ni, kita tak nak lah orang fikir dalam kepala silat pengantin. Maksud dia silat ni bukan lagi lah, kita tak menafikan hari ni di sekolah ada silat. Bukan sekadar kurikulum lah. Kan? Kalau itu kita punya kepahaman. Maksudnya dalam prank arah seterusnya kita akan letak lagi kemungkinannya silat akan menjadi salah satu subjek. Salah satu subjek. Itu salah satu kemungkinan yang kita boleh capai bila kita ada resolusi tu. Jadi kita tetapkan resolusi untuk mengetengahkan silat, mengangkat silat, memartabatkan silat sampai satu tahap yang mana silat ni boleh masuk dalam sekolah, masuk dalam universiti, bukan sekadar kurikulum, tapi sebagai satu subjek seperti mana subjek-subjek akademik yang lain. Jadi bila kita bercerita mengenai teknik dan buah dan tari, yang tu masih di level kalau akademik lah, saya cakap pasal akademik, bukan pasal secara umum. Dalam akademik, bila cerita yang tu, maknanya dia masih duduk di level sains sukan. Jadi sains sukan ni satu bidang kecil je. Faham. Kalau kita nak bandingkan dengan matra silat tu, sains sukan ni benda kecil je.